Setiap kali entry je ataupun marking dalam SNR mesti tembus. So, jadi sekarang ni Acap nak ajar korang macam mana kita nak identify cara korang nak marking SNR yang betul ataupun nak identify SNR yang betul. So, jadi sekarang ni Acap di time frame H4. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dia ada buat satu resistant. Dia buat satu support, satu resistant dan satu support. Dan kat sini dia buat satu resistant. Okey, jadi sekarang ni resistant ni dia dah melakukan penurunan yang banyak. Lepas tu dia buat satu resistant lagi, dia naik sedikit dan dia terus melakukan penurunan yang mendadak ataupun menjunam lah kita cakap. So, jadi bila mana kita dah ada pada satu level resistant dekat sini, korang just perlu marking je. Ataupun kalau kita tengok dia bentuk resistant, dia akan jadi dalam bentuk A yang tajam. So, bila mana kita ada A yang tajam ataupun A yang solid, barulah kita panggil dia sebagai resistant. Okey, next. Sekarang ni bila mana kita dah ada level resistant, kita nak cari level support. So, jadi sekarang ni kalau korang tengok dekat sini, dia ada membuat satu kenaikan, betul? Dia buat satu resistant, dia buat satu support. So, sekarang ni ini ialah resistant dia. Dia buat satu bentuk A tajam. Lepas tu dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Jadi sekarang ni kita tengok pula support big movement ataupun support. So, jadi dekat sini kalau korang tengok, dia ada melakukan satu pergerakan menurun yang kecil-kecil, lepas tu dia junam. Okey, sekarang ni kita ada satu bentuk iaitu V tajam. Bila mana kita ada V tajam yang solid, maka korang perlu marking di kawasan sini. Dan bila mana price dah sampai nanti, korang just perlu tunggu peluang untuk mencari buy. So, korang dapat something. Kalau korang nak lebih lagi banyak ilmu, korang tekan link kat bio, join channel Acap sekarang. Acap akan make sure share setup yang legit ataupun ilmu yang legit sahaja untuk korang. Assalamualaikum, bye bye.